dalam banyak-banyak cawangan dia, ada 4 je tinggal dekat Klang Valley ni. Selain pada dekat Shah Alam, Damansara, kita orang ada dekat Bukit Bintang. Nak gadis Sabang beria-ria nak rasa tutti frutti ni, jom kita layan. Dia ada satu je jenis aiskrim, yang lain semua yogurt. Yang kita orang ambil original ni. Tengok topping dia. Okey, berlambak-lambak. Hari ni kita datang, dia ada 25 topping. Biasanya topping-topping diorang ni, diorang tukar-tukar. Tu dia. Kita boleh pilih 3 topping setiap aiskrim. Ni kita ambil longan, biscoff dan milk coklat. Letak 2 sudu sekali. Okey, tutti frutti yang pertama dah siap. Okey, untuk cup yang kedua, yang ni apa kak? Oreo crumbs. Oreo crumbs. Wow, marshmallow. Dan last kali milk coklat. Second cup dah siap. Okay, let's try. Sedap tak kak? Sedap tak? Suka? Suka. Tak ke kak? Wah, macam mata lagi. Cuma harga dia keras lah sikit berbanding dengan jenama yang berwarna hijau tu. Sikit je bang, please. Habis nanti habis. So kalau ada yang teringin, meh lah datang try.